Perangkap lalat dah kena tengok ni. Lalat dah mati dah, lalat buah. Ni pokok jambu. Saya dah pasang ada 3 je ni buah jambu ni. Ni ada lagi ni. Ni ada yang bergerak-gerak ni. Ada yang tak mati yang baru kena ni. Perangkap lalat. Cara nak buat saya bubuh kat ni. Saya bubuh kat atas. Tengok cara nak buat. Banyak dah lalat. Memang kalau musim tengah buah memang lalat banyak, lalat buah jambu madu dah 2-3 kali petik dah. Nak kena petik lagi ni. Saya buka ni sebab saya nak ambil dah, nak petik dah. Sebab dah merah dah. Dah merah. Kena balut dah. Tak balut, kalau tak balut memang ni lah. Tak boleh makan lah, buruk. Ni yang lama punya saya lupa salin. Yang punya lama. Okey. Lalat buah. Perangkap. Cara nak buatnya banyak dah kenal lah. Lalat buah. Okey. Pengongsian ringkas. Jambu madu. Pokok ni pokok 15 tahun. Saya di tengah. Akar utamanya saya potong, saya pangkas. Saya biar tepi saja. Kemudian dia senang nak balut pun senang. Tengok. Buah cantik Sebab mungkin kita pasang perangkap kot. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.